kali ni dia riliskan satu features dinamakan sebagai AI Flash Photograph. Dia almost nampak macam tak pakai flash. Yo guys, tahun 2025 ni pelik betul lah. Dulu Android tak pernah dipromotkan untuk sama level dengan iPhone tau. Dia selalu nak jadi paling hebat, paling best dari segi prosesor, dari segi features, dari segi OS. Tapi pada tahun 2025 ni aku tengok ada perubahan taktik dan juga ada perubahan in terms of cara dia orang nak promotekan dia orang punya smartphone sendiri. Sekarang kita dah tak ada fasa benci mana-mana brand sebab sekarang semua benda nak nampak equal dan juga bermesra dengan jenama yang ada dekat dalam market. Sebagai contohnya, korang boleh tengok Oppo Reno 14 Pro ni baru sahaja launch tau. Dan dia tak kata pun yang dia lagi hebat, lagi best ataupun lagi sharp in terms of dia punya gambar. Tapi dia kata telefon ni dia boleh bermesra dengan iPhone punya smartphone ataupun iPhone user. Apa maksud aku bila cakap pasal Oppo ni dia boleh bermesra dengan iPhone user? Kalau korang ingat lah kan, iPhone ni dia selalu dapat advantage in terms of social media tau. So dulunya contohnya macam Instagram Stories, lepas tu dia boleh post boomerang, and banyak lagi benda yang dia boleh buat yang Android user dulu tak boleh buat tau. Sekarang korang boleh nampak yang Android phone dah boleh buat benda yang sama. Tak ada lagi dah exclusivity yang ada dalam sesebuah iPhone tu. Persoalannya memang Oppo cakap dia boleh buat, tapi betul ke dia boleh buat? Sebagai bukti lah kan, kita akan comparekan antara dua iPhone 16 ni dan juga Oppo Reno 14 Pro. Upload dekat Instagram Stories gambar yang aku dah tangkap gunakan live photo. Lepas tu korang boleh select as boomerang dekat Instagram Stories. So dekat sini memang terbukti dua-dua boleh gunakan features yang sama. And not just that, aku suka dengan Oppo ni dia boleh convertkan live photo tu jadi video 3 saat tau. Tak semua orang nak upload sebagai gambar kan ataupun boomerang. Ada juga yang nak upload a full video 3 saat ke 2 saat ke dekat dalam diorang punya Instagram Stories. Even aku nak post juga video pendek dekat dalam aku punya feed. Fun fact, kalau korang tangkap gambar live photo dekat dalam Oppo Reno 14 ni, lepas tu share dekat iPhone 16, dia sebenarnya akan di-tag as live photo juga. Dulu aku ingat lagi kalau share live photo dekat dalam Android kepada iPhone tu tak akan dapat di-tag sebagai live photo. Sekarang iPhone dah dapat di-tag tau. So dekat sini Oppo dia cuba untuk samakan features antara Oppo, Android dan juga sebuah iPhone. Tapi kan Oppo ni dia tak ada AirDrop. Macam mana nak share live photo tu dekat dalam iPhone punya user? Sebenarnya telefon ni dia ada features nama dia Touch to Share. So dekat sini korang boleh pindahkan gambar tu dekat dalam iPhone gunakan method yang sama. Korang cuma download O+ Connect dalam iPhone 16 and then korang connect macam biasa je, and even korang tak perlu nak download apa-apa dekat dalam Oppo punya telefon, and just share je. Dia akan detect iPhone 16 punya device tau. Tu benda yang korang tak akan nampak, korang tak akan rasa dulu kali. Sekarang je korang nampak Android phone sekarang dah start bermesra dengan sebuah iPhone tau. Alright, apa lagi yang baru dalam Oppo Reno 14 Pro? Kali ni dia riliskan satu features dinamakan sebagai AI Flash Photography. Boleh kata next level jugalah apa yang aku dah try. So untuk dia punya specs, kali ni dia orang kata samakan segala sensor yang ada dalam sesebuah smartphone, termasuklah kamera depan. So untuk dia punya main sensor adalah 50 megapixel sensor, telefoto dia 3.5 kali zoom, ada 50 megapixel juga ultra wide, dan dia punya selfie also 50 megapixel. Nampak? Depan, belakang semua sama. Semua korang dah tak keliru dah. Dan boleh record at high resolution. Tu yang aku suka. AI Flash Photography ni dia ada dua mode sebenarnya. Pertama sekali adalah flash mode biasa yang normal korang gunakan dekat kebanyakan smartphone yang ada. Yang mana kalau lampu tak terang, lepas tu lighting tak cukup, yang tu korang akan gunakan full blast dalam flash sesebuah kamera kan. So ni adalah mode yang biasa ada. Tapi yang baru dekat sini adalah fill light mode. Yang ni akan gunakan dua keterangan flash yang ada dalam telefon ni. Contohnya macam yang paling terang dan juga yang paling malam untuk
capture skin tone yang ada dekat korang punya kulit. Hasilnya korang sendiri boleh tengok color pun lagi nice, nampak natural, dan juga yang paling penting sebenarnya dia almost nampak macam tak pakai flash. Betul tak? Ada tak sinaran ataupun flare yang korang boleh tengok dekat dalam gambar ni? Langsung tak ada tau. Bagi aku tu agak impresif untuk satu kamera yang tangkap gambar waktu malam dan juga gunakan flash pada masa yang sama, tak nampak macam pakai flash bila tangkap gambar. Bila bandingkan dengan iPhone pula, flash fotografi ni boleh kata ada beza lah. Mungkin korang akan nampak macam sama je, tapi kalau korang tengok betul-betul, perhatikan tentang dia punya flash dan juga dia punya gambar, mesti korang akan dapat beza. Sebab skin tone yang ada dekat dalam iPhone ni actually memang nampak natural, tapi bila tengok dekat Oppo, dia lagi best lah. Dan juga dia punya skin tone lagi cantik dalam Oppo Reno 14 Pro instead of dalam iPhone 16 yang gunakan flash waktu tangkap gambar. And even korang boleh nampak overexpose dekat dalam iPhone 16 instead of dekat Oppo ni, dia nampak lagi natural tau. So dekat sini dia nampak seolah-olah tak pakai langsung flash yang ada dalam telefon dia orang tu. Tapi kita tak stop dekat situlah, sebab korang tahu Oppo dia ada AI editor yang bagus sebelum ni, tapi sekarang dia ada tambah lagi features dinamakan sebagai AI Recompose. Maksudnya kalau korang tak gambar apa-apa pun, dia akan cuba cari susun balik, crop gambar korang tu untuk nampak lagi nice, untuk nampak lagi cantik. Satu features yang sama macam yang ada dekat luar sana adalah AI Perfect Shot, yang mana korang boleh ubah expression muka lah. Contohnya macam korang tak suka muka tu macam masam ke, korang nak dia lagi senyum, nampak gigi, boleh. Sebab dia akan analyse gambar dalam galeri korang tu untuk tampal dekat gambar yang korang suka tu. So itulah dia features yang aku rasa yang ni agak next level lah. Tapi pada masa yang sama, almost the same macam yang ada dekat luar sana. And then features yang sama biasanya akan ada juga, that is AI Unblur, boleh remove reflection, dia boleh tajamkan gambar. So ni benda-benda yang standard ada dalam sesebuah smartphone ataupun even dah ada dalam telefon Oppo yang lama. Tapi lah kan ada benda lah yang tak boleh nak dielak dengan jenama Oppo ni, that is dia sentiasa all out dengan design smartphone tau. Tengok back panel ni, ni dinamakan sebagai iridescent mermaid design. Korang boleh nampak tau design dekat sini berubah color. Bila aku gerakkan macam ni, dia akan nampak warna biru, akan keluar warna hijau dan juga akan keluar warna gold. Tu yang special dalam Oppo Reno 14 Pro punya design tau, yang mana tak ada dekat dalam sebuah iPhone, which is macam every year is a new color. Boleh kata macam tu lah. Tapi dalam Oppo, dia sentiasa buat benda yang baru yang buatkan aku kagum lah. Macam mana dia boleh buat dengan satu set of glass je dekat belakang? Macam mana aku buat? So terbuktilah kan yang Oppo ni dia boleh bermesra dengan iPhone user. Nak share gambar, nak ada features yang sama, lepas tu boleh gunakan social media tanpa ada discrimination ataupun eksklusif untuk sesebuah OS tu. So yang tu korang boleh nampak semua dah bermesra. Sekarang kita nak cakap sikit in detail pasal Oppo Reno 14 Pro. Pertama sekali, dia punya processor. Is it good? So dekat sini dia pakai Dimensity 8450 punya processor. Aku dah gunakan telefon ni as a daily driver, tangkap gambar, main game. Boleh kata telefon ni dia boleh run all day, tak ada masalah tau. RAM dia pun tinggi juga, 12GB RAM, and dia punya storage 256GB. Android yang paling latest, screen pun besar juga dengan 120Hz. Yang ni normal kalau kan untuk sebuah telefon pada tahun 2015. And then satu signature daripada Oppo yang aku nampak daripada dulu lagi sebenarnya, korang tahu tak apa? Walaupun dia punya bateri besar 6209 hour, design dia still lagi nipis. So telefon ni daripada dulu lagi style macam tu yang aku nampak. And dia punya charger pun laju juga tau, 80W SuperVOOC charge. Wireless charger dia pun almost the same macam dia punya wired charger, 50W yang korang akan dapat. Apa lagi yang aku boleh cakap? Dia ada IP66, IP68, IP69. Untuk cuaca Malaysia ni boleh kata kacang je lah untuk Oppo Reno 14 Pro. So korang boleh gunakan tanpa ada rasa takut. Sekarang ni betul lah kan apa yang Oppo cakap, dia boleh bermesra dengan iPhone. Apa-apa gambar je yang ditangkap oleh Oppo boleh ditransferkan kepada iPhone. Lepas tu segala social media apps platform yang keluarkan features yang baru, Oppo pun boleh gunakan juga. And then dua-dua ni boleh detect feature
features yang sama macam live photo yang aku tunjukkan dekat korang tu. Cumanya masalah dekat sini, Android user bila lagi nak berbaik dengan iPhone user? Asyik berbalah je kan. Aku pun tak faham lah apa yang diorang bergaduh ni. Korang tahu tak apa lagi yang boleh buat dua-dua ni bergaduh? Tengok apa yang Android user boleh dapat. Oppo Reno 14 Pro ni korang boleh dapat rebat sampai RM200 tau. Dan juga eksklusif reward sampai RM2,396 sebelum 12 Julai. Tu apa yang korang takkan dapat dekat platform yang lain. Oppo yang ni korang dapat tau. So korang pandai-pandai lah fikir sendiri. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!